peruntukan tu sama rata semua, dia tidak adil juga. Isu ketidaksamarataan pengundi di kawasan ni memang hampir satu Malaysia pun berlaku lah. Contohnya di Parlimen Bangi, tadi you sebut tadi Bangi, Bangi. di Pulau Bangi di Sabah. Parlimen Bangi hampir ada 300,000, 200,000 lebih pengundi, berbeza dengan parlimen lain yang mungkin ada 80,000 sahaja. What? Bro, what are you talking about, man? So untuk represent kawasan itu memang sukar untuk satunya ahli parlimen itu mendapatkan pandangan daripada pengundi dalam kawasan dia. Berkenaan dengan isu peruntukan pun sama. Bayangkan kalau katakan kita just peruntukan tu sama rata semua, dia tidak adil juga, sebab dia akan ada yang kawasan ni pengundi ni kurang, ada pengundi ni yang ramai kan.